Siapa di dalam PKR sekarang yang boleh ulas macam tu? Tell me. Anwar Ibrahim pernah dengar dia ulas macam tu tak? Kan? Pernah dengar Anwar Ibrahim ulas macam tu? Tak pernah kan? So, kalau sekiranya Anwar nak ride on RCI, maka dia kena kena bubarkan Parlimen secepat mungkin. Baik. So, RCI ni ada carry weight ke Is? Saya kata semalam kan, bahawa RCI ni tak boleh carry weight kerana beberapa faktor. Pertama, kerana Anwar dilihat sebagai gunakan RCI ni untuk nak last minute swing. Itu utama. Kedua, RCI ni siap pada Ogos 2022. Maknanya telah pun disiapkan pada Ogos 2022, dibentangkan kepada kabinet secara teks pada 2023, awal 2023. Tetapi tidak pernah dibentangkan sehinggalah 2026. So di situ rakyat melihat, tapi kenapa kau peram lama sangat? Ialah RCI ni tidak ada kuasa untuk nak menangkap, tidak ada kuasa untuk menyiasat. Dia inquiry. Sepatutnya bab kata di dalam RCI tersebut, inquiry itu hendaklah dilakukan secepat mungkin pada waktu itulah. Pada waktu kejadian tersebut, maknanya siap saja RCI. Okey, ada orang kata tapi RCI itu siap pada zaman Ismail Sabri. Dia yang peram. Ya. Tapi bila naik kerajaan pada September, Anwar Ibrahim pada September 2022, RCI itu ada pada tangan dia. Kenapa? Rafizi sendiri cerita, benda itu ditunjukkan kepada kabinet, termasuk Rafizi pada 2023. So bermakna ada pada waktu itu. Kenapa tindakan tidak diambil pada waktu tersebut? Kerana apa? Mereka melihat, sebab kau kawan dengan UMNO. Cerita tu semua berkenaan dengan Barisan Nasional UMNO yang sakau. Kau cerita sakau, tapi kau tak buat tindakan. Kau tak gesa polis kat SPRM ke masuk dan sebagainya. Mana? Satu lagi ada orang kata, tapi kalau ikutkan bahawa Azam Baki telah melepaskan berdasarkan surat, Aziz Rahim terlibat dengan mana-mana skandal di dalam tabung haji pada tahun 2021. Kita kena ingat, itu daripada siasatan SPRM, kalaupun dia menyiasat lah kan. Tetapi ada RCI bermakna kena buat siasatan balik. Kerana RCI mungkin ada dapatan lain. So Is dah buat, dah dilepaskan. Kalau betul. Dah dilepaskan oleh Azam Baki, boleh ke buat siasatan balik? Boleh. Kerana dia dilepaskan, bukan dilepaskan. Maknanya Azam Baki tak nak meneruskan siasatan. Azam Baki tidak ada kuasa membebaskan seseorang daripada siasatan. Yang ada kuasa adalah hakim. Yang bagi DAA, discharge not amounting to acquittal, atau discharge amounting to acquittal tu dilepas, dibebas tu adalah pada hakim. Menerus atau tidak meneruskan pendakwaan itu adalah AG, Attorney General. Tapi kena dakwa dahulu. Dakwaan pun tidak berlaku, tuan-tuan. Jadi boleh tak siasatan dilakukan sekali lagi? Jawapannya boleh. Jadi bila dia, contohnya tuan-tuan, bila hari Rabu Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, saya akan dedahkan RCI pada Rabu ini. Orang excited orang ni. Wah, okey. RCI ni akan didedahkan. Baik. Kita nak RCI didedahkan segera. Tiba-tiba masuk hari Rabu, dia kata, dah bincang, dah setuju, dah dedah. Kita pun, okey. Mana RCI-nya? Malam tu baru keluar. Keluarlah. So, bila malam keluar, orang tertanya-tanya, iyalah ini RCI dia. Apa makna RCI ni? Saya percaya 97% orang yang duk sibuk RCI ni tak baca pun RCI. 3%, yang daripada 3% tu, lebih 90% tak faham pun RCI tu apa. RCI tu berkenaan dengan apa? Apa dia cakap dalam ni? Apa makna asset? Apa makna liability? Apa makna revenue, aset yang ditangguh? Apa makna result negatif? Result tu apa? Apa maksud undang-undang ini? Dia orang terima dia orang terima bonus berjuta. Tak patut. Betul ke tak patut? So benda macam tu tak ramai orang baca dan orang faham, tuan-tuan. Walaupun yang baca tu tak ramai, lagi tak ramai yang baca tak faham. Sepatutnya Anwar dia kata macam ni, kalau saya jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Baiklah, ini adalah RCI yang dibentangkan dan kita mendapati daripada RCI ini, tabung haji telah kerugian puluhan bilion ringgit dan terpaksa menanggung hutang 10 bilion ringgit.
Daripada RCI ini, dia telah rekomendasikan 10 perkara. 1, 2, 3, 4, 5, 10. So, 10 perkara ini saya telah mengarahkan pihak SPRM dan pihak polis bahagian commercial crime untuk melakukan siasatan kepada semua yang disebut di dalam RCI ini, terutama mereka yang pernah berkhidmat sebagai ahli lembaga pengarah di dalam tabung haji, sama ada daripada UMNO atau bukan UMNO. Mulakan macam tu. Tapi dia sebutlah nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dia sebut. Nama satu-satu. Sebutlah. Ini kaum umum RCI, lepas tu suruh kita baca. 97% tahu RCI, tak baca. 3% yang baca, majoriti 90 lebih peratus tak faham pun. Sampai itu sebab itu bila Akmal Saleh tanya, mana sakaunya? Ramai yang kata, mana sakau dia? Sebab tak faham. Baca tapi tak faham. Kan, baca tapi tak faham. Itulah masalah. Jadi, adakah RCI itu akan memberi impact no lah. Bagi saya, no. Tapi bagi Anwar Ibrahim, dia memberi impact. Okey, kalau you rasa memberi impact, teruskanlah. Baik, tuan-tuan. Ni saya bagi satu formula lah. Since saya lebih daripada 86 orang dah share ni. Bagaimana cara nak menewaskan naratif bangsa dan agama ni sebenarnya? Kita dah buat 2 kali, tuan-tuan. Kita pernah buat 2 kali. Pakatan Harapan pernah buat tahun 2018. Pakatan Harapan pernah buat 2020. Dan dua-dua kalinya dibuat oleh Rafizi Ramli. Yang lain tukar sambut je. Yang tukar sembang-sembang ni tukar sambut je. Apa dia cara mengalahkan naratif bangsa dan agama dia, tuan-tuan? Ialah naratif sakau. Anwar Ibrahim sebut betul lah. Betul lah, sakau tu betul. Tapi jangan sekadar sakau. Sekadar sebut. So, bila sekadar sebut, dia macam tembak peluru. Pistol tu, senapang tu bunyi kuat. Boom! Tapi, tak ada peluru. Atau peluru kapur. Tak little. Cuba tengok macam mana Rafizi ulas tentang sakau, tuan-tuan. Dia akan sebutkan contoh tahun 2018, 1MDB, SRC, orang kata GST. Dia akan sebut tentang tabung haji. Dia sebut tentang Mongolia dan sebagainya. Dia sebut satu persatu. Inch by inch, data by data, percentage by percentage, siapa, bagaimana, berapa peratus, dia sebut detail. Tuan-tuan tengok pada tahun 2022 bagaimana dia sebut tentang LCS, bagaimana dia sebut tentang Sapura, Kencana, bagaimana dia sebut tentang isu Azam Baki pada waktu itu. Satu persatu dia ulas detail. Kita yang bodoh, yang tak faham account, tak faham undang-undang ni pun faham apa yang dia cakap. Itu cara yang betul. Tuan-tuan, namakan pada saya siapa yang boleh buat benda tu kat dalam PKR sekarang. You name me, tulis dekat komen. Siapa di dalam PKR sekarang yang boleh ulas macam tu? Tell me. Anwar Ibrahim, pernah dengar dia ulas macam tu tak? Kan? Pernah dengar Anwar Ibrahim ulas macam tu? Tak pernah kan? Pernah dengar? Tak pernah kan? Kenapa? Why? Simple reason, sebab dia tak tahu. That is why. Tak apalah, Anwar Ibrahim tu dia nak jadi pemidato, teruskan. Tapi bukan semua dia pandai. Masalahnya bila ada Hang Nadim yang pandai, ramai yang jealous. Saifuddin jealous, Ramanan jealous, Nurul Izzah jealous. Siapa lagi? Sfuziah jealous. Kan? Zafrul. Pernah tuan-tuan dengar Zafrul ulas apa-apa tak tentang RCI? Zafrul ni katanya paling hebat dalam akaun. Ada tak tuan-tuan dengar dia ulas tentang RCI detail by detail macam Rafizi buat? Tuan-tuan tahu tak dalam RCI tu dia ada sebut tau. Dan Rafizi dah sebut, saya ulang balik. Tahu tak dia sebut apa? Dia kata tabung haji. Tuan-tuan sepatutnya bila simpan duit di dalam tabung haji, dalam mana-mana simpanan, tuan-tuan kena bayar zakat, betul? Untung tu kena bayar zakat. Tabung haji kata dia akan bayar zakat on your behalf. Dia akan bayar zakat on your behalf. Simpanan tu kena bayar zakat on your behalf. Tabung haji menurut RCI tidak pernah bayar zakat tersebut. Menurut RCI dalam tempoh siasatan tu lah. Zakat tuan-tuan, tabung haji tuan-tuan yang tuan-tuan simpan daripada tempoh itu tak pernah dibayar zakat. Tuan-tuan rasa apa? Oh, kalau babi bukan main korang melenting Kalau bab babi melenting macam nak kiamat dunia. Tapi rasuah tabung haji tak bayar zakat. Oh, korang krik demi Islam, demi bangsa, tak apa. Kan? Tak apa. Korang ni Islam, tak apa. Ini semua benda kecil.
So, adakah PKR, saya boleh bagi ramalan macam ni lah tuan-tuan. Zaman 2018, bila Rafizi diketepikan, dia banyak kes dan sebagainya, tak nak dengar cakap dia, banyak benda sepatutnya dia buat tak buat, dia mengambil keputusan untuk bercuti. Termasuklah Wan Botak, askar Botak tu kan, dia kutuk Rafizi lah masa tu, pemilihan Parti 22 kan, bercuti lah. Saya ingat dekat TikTok, dekat live macam ni lah, tentang masa saya live macam ni, kan, ramai yang tulis, sepujuk, tak ingat lagi tahun lepas kekalahan Melaka, lepas kalah Johor, kalah Melaka dan kalah Johor, ramai yang tulis, sepujuklah Rafizi, sepujuklah Rafizi. Siapa di antara tuan-tuan yang tulis? Cuba tulis komen. Siapa di antara tuan-tuan yang ada tulis, pujuklah Rafizi? Siapa? Tolong komen. Tak, masa itu ramai yang kata kat saya, sepujuklah Rafizi. Saya kata, jalah, apalah kau ni, kan? SPH ada ke narrator yang boleh ulat RCA ni kalau PMX bubar parlimen? Tak ada. Saya dah sebut tadi kan. So, ramai pujuk. So, pada tahun tu 2019, kita pun ceritanya adalah, bawalah tahun 2020-2021, pujuk Rafizi. 22, Rafizi pun kembali. Pintius kata saya, pujuk Rafizi kembali. Jadi, masa itu dengan pemilihan parti, tengah pemilihan parti ni, balik Rafizi berkempen. Saya bawa tim Rafizi pada masa itu. Kempen. Dalam pemilihan parti, Wan Botak pergi tembak dia, kata dia mengajuk sebagainya. Dia tak peduli, dia pergi tolong parti, menang. Cerita LCS, cerita Sapura, sampai dia kena saman sekali lagi. Tuan-tuan ingat cerita LCS tak? Siapa yang bawa cerita LCS tu? Siapa yang bawa cerita Sapura tu? Siapa yang bawa cerita Azam Baki? Kita akan tangkap Azam Baki. Menang 2022 tuan-tuan. Kalah Sabah, kalah Melaka, kalah Sarawak, kalah Johor. Masuk pilihan raya dekat Melaka, PKR dapat 0, BN dapat 21. Parlimen, 6 Parlimen Melaka, BN dapat 0 tuan-tuan. Bayangkan macam mana kita nak kalahkan naratif bangsa dan agama ni. Kita cerita tentang sakau. Yang detail, yang betul, yang sebenarnya. Itu cara dia. Sekarang siapa yang boleh cerita? Siapa boleh cerita? Come on. Ceplos nak cerita. Ceplos nak cerita. Dia tahu tak apa beza di antara cash flow, apa beza di antara income statement, apa beza di antara balance sheet, apa beza di antara tiga tu. Macam mana nak kira net present value dan sebagainya, macam mana nak kira nilai-nilai di dalam gearing ratio dan sebagainya di dalam tu, dia orang tahu ke? Saya tak claim lah saya tahu tuan-tuan, tapi saya taklah sebanggang itu mengatakan saya tak tahu. Kan saya kata diploma dan juga SPM saya ambil accounting. Saya ambil accounting and finance. Tapi diploma lah basic, tapi kurang-kurang tak adalah, tak tahu langsung. Basic tu adalah. Kan, yang lebih handal of course Rafizi lah, dia chartered accountant. Dia auditor, memang kepakaran dia, memang bidang dia. Saya undang-undang. Dia account dan engineering. So layaklah kami nak bercerita bab ni. So, tuan-tuan, lepas ni tak apa. So, bila orang kata bersama ni macam ni, tak apalah, relax. Saya kata sabar. Semua benda ni kita tanam durian, hari ni kita letak benih. Takkan esok dah jadi pokok durian, sabarlah. Tapi kita nak kena semai, kita nak kena jaga, kita nak kena latih, kita nak kena letak environment yang betul, kita kena test di dalam ujian pilihan raya dan sebagainya. Di situ nanti kita akan berkembang, insya-Allah. So, perlu support tuan-tuan lah. So sekarang join saya di bawah bersama ni tuan-tuan. So far saya tengok ada 6 dah daftar. 6 dah daftar, mungkin esok akan bertambah lagi. Daftar lagi. So bolehkah PKR ni berkembang lepas ini? Dah tak boleh dah. It's a gone case. The only way. Okay, saya bagi jalan kepada Ceplos, bagi tahu dengan bos korang The only way PKR boleh survive sekarang ini, serahkan PKR kepada Amiruddin, bukan Amin, Menteri Besar Selangor. That's the only way. Anwar kena step down jadi presiden PKR, Amir kena naik jadi presiden PKR. Bukan Izzah tak boleh. Izzah tak boleh tuan-tuan. Gagal dia tu. Bukan sebab saya benci Izzah ke apa, tak ada kena-mengena. Saya tak ada rasa kebencian pun pada Izzah ni. Tapi bagi saya Izzah tak layak. Dia tidak ada kelayakan untuk jadi pemimpin pun. Dia tidak ada kemampuan dan kelayakan untuk nak jadi pemimpin tuan-tuan. Dia tidak ada kelayakan dan kemampuan itu. For me,
She doesn't have that. Dia tak ada, the calling tu tak ada. So the best person yang ada di dalam PKR sekarang ni, the best person adalah Amiruddin. Okay, saya bagi beberapa ramalan lagi. Okay, tuan-tuan sedia? Alright. Okay, 100 orang dah share di TikTok. Yang pertama, Bersatu akan keluar daripada Perikatan Nasional. Bersatu akan bergabung dengan Pakatan Harapan. Bersatu sama ada masuk Pakatan Harapan atau bergabung macam tu, maksudnya cara political pact saja. Bersatu akan bersama dengan PKR dengan syarat Amir menjadi presiden PKR, Azmin menjadi presiden Bersatu. Maka bersatulah mereka menjadi satu ketumbukan baru. Baru PKR ada peluang untuk fight balik. Ni percayalah. Sebab tuan-tuan, di Selangor pun tak selamat tau. I'm telling you the truth. Selangor pun tak selamat. Di Selangor pun berkemungkinan isu apa orang kata, isu di Selangor ni tak payah main bangsa dan agama. Isu di Selangor dia main sakau je. Sakau Menteri Besar Amir tu. Kau ingat dia orang tak ada modal-modal dia nak gunakan untuk Amir ni. Terbalik pula tuan-tuan lepas ni. Amir tu akan kena. Bukan saya kata Amir tu sakau, tak. Benda tu dia boleh cipta lah. Kan. Okay. Alright. Jadi itulah tuan-tuan. InsyaAllah. So jangan lupa kalau saya rasa way forward lah kan. Macam-macam lah. Dia nak main isu pipe gas lah, isu BABI lah, babi lah, apa macam-macam lah. Itu isu-isu nanti akan keluar lah, percayalah tuan-tuan. Kan. Dan BN, bolehkah BN dan PN? Ni saya nak cerita lah tu lagi. BN lepas ni akan menguasai list. Habislah negara kita. Dia macam ni lah tuan-tuan. Kadang-kadang untuk sebelum hero tu kena keluar, sebelum hero kena keluar bersama ni kan, sebelum hero kena keluar tuan-tuan, sebelum hero kena keluar, dia kena tunjukkan lah yang lawan kita tu betul-betul jahat. So PAS dan BN dia akan jadi kerajaan lepas ni. Tanya. Dia akan jadi kerajaan. Tapi percayalah tuan-tuan, saya bagi 3 tahun 2 tahun lah. 3 tahun lah maksimum, 2 tahun 3 tahun. Lepas tu semua akan kelabu mata, terutama orang PAS. Mereka pun akan terlibat directly or indirectly dengan sakau tersebut. Masa itulah kita akan buka cerita lah nanti kan. Sabarlah. Kan. Kan. So dia takkan dapat tahan. Dia pernah berlaku. Dia orang tak tahan tuan-tuan. Dia tak tahan. Tapi lepas ni kita tengok, takkanlah orang PAS nak buat macam tu. Yelah tuan-tuan. Tengoklah nanti.